boleh, kalau katakan nak buat kaki awak ni terlalu nipis, dia akan bila kita tekan ni dia akan stop lah. Okay, so potong pada 3. Nanti kalau sebelum potong boleh marking dulu pada awak punya kaki ni, tanda dulu dengan pen. Okay, kalau tak confident boleh tanya lecturer awal. Okay, tanda dulu dengan pen kalau nak potong, yang ambil awak punya scaffolding dan potong lah. Okay, so untuk parti kena berikan 2. Satu untuk temporary ground, satu untuk check measurement. Okay, check data. Okay, so untuk preparation kita buat pada gigi 1/6. So saya